harga rumah RM300,000 tapi loan masih tak lepas? Ramai orang ingat harga rumah je yang penting, tapi banyak benda lain yang korang kena consider. Nasib baik hari ni kita ada Cik Yam. Boleh sharekan sikit kenapa orang loan tak lepas? Alright, so jom Cik Yam sharekan kenapa you all rasa 300k pun loan masih tak boleh lepas. Biasanya yang pertama, apa yang menyebabkan tak lepas? Sebab rasa nak sangat rumah, bayar booking tak cek kelayakan dulu. Bila tak cek kelayakan, pertama. Yang kedua, dah luar daripada bajet, dah memang dah tak boleh. Yang ketiganya, paling penting, nak beli rumah dokumen tak lengkap. Itulah masalahnya. Nampak macam murah, nampak macam senang, tapi 3 benda tak komplit pun tak boleh lepas. Bila korang dah tahu bajet dan juga kelayakan loan, lebih mudah kan nak cari rumah? Di Mudah, kita ada rumah bawah RM500,000, ansuran bulanan serendah RM600, pelbagai pemilik dan juga ejen pilihan. So, tunggu apa lagi? Cari rumah cara mudah! Pilihan terbanyak, harga terbaik.